Jom basuh Aura Pants Aura series anda bersama Kalista. Pertama, letakkanlah sikit laundry wash International ataupun sabun organik sikit. Dan selepas itu, basuhlah dengan tangan, lembut ya dengan cara lembut dan letak biar di sana sekejap. Selepas 2-3 minit, boleh start cuci. Okey, cucilah dengan tangan, okey. Jangan twist kuat-kuat, okey. Cuci berulang-ulang kali. Nah, sini tengok baik-baik ya. Kita tekan-tekan je. Jangan twist, okey. Jangan macam ini twist kuat-kuat tau. Jangan. Kita tekan-tekan macam itu. Dan selepas itu, kebiasaan Kalista akan ambil satu towel dan letakkan Aura Pants gulung macam ini supaya Aura Pants saya cepat kering nanti. Dan apabila sidai, Kalista akan sidai macam ini, okey, supaya Aura Pants saya tidak longgar panjang macam itu. Biar itu Aura Pants sudah agak kering, barulah saya letak dia punya lengan kaki ke bawah. Akhirnya, sidailah Aura Pants anda di bawah kawasan teduh.